muka surat 129. Jadi kita sambung lagi, iaitu nombor 4, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam seorang yang sangat zahid dan menghindarkan diri dari kongkongan kebendaan dan kemewahan hidup. Beliau yang menakjubkan, beliau yang menakjubkan ahli-ahli kitab dari Bani Israel kerana kefasihan dan kearifan mengulas intisari kitab suci Taurat. Sedangkan beliau masih kanuk-kanuk lagi. Beliau pembawa dalil sebagai mukjizat daripada Allah dan dikenali sebagai bapa ilmu naqliyah dan juga aqliyah. Jadi pada malam ini kita akan sama-sama mendengar dan memahami berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi sedia moleklah kita pergi satu persatu Nabi, kita tak belorak pergi mana, kerana Nabi Isa alaihi salam ini tak sama dengan Nabi-Nabi ulul azmi yang lain. Kenapa? Kerana Nabi Isa alaihi salam ini dia dilahirkan tanpa bapa. Dia dilahirkan oleh mak dia, Maryam bin Imran, tanpa ada bapa. Ni orang panggil mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah tak peliklah. Kerana Adam alaihi salam tak ada mak, tak ada ayah, tiba-tiba lahirnya Nabi Adam alaihi salam. Maka tak peliklah apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Lagu mana cerita dia? Maryam bin Imran ataupun mak kepada Nabi Isa alaihi salam ini adalah seorang wanita yang solehah. Jangan pulak dari kepala kita ni, bila tak ada ayah kak, mak dia ni buat benda-benda tak baik. Tak. Maryam bin Imran ini, dia ni wanita yang solehah, wanita yang kuat beribadat kepada Allah, wanita yang kuat pegangan dia kepada agama, kepada akidah. Dan Maryam ini dijaga daripada kecil lagi oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Maknanya Maryam ni orang baik-baik. Bukan orang kosi-kodek dok. Orang baik-baik, orang juruh-juruh, wanita solehah. Maka Allah Ta'ala nak menunjukkan kehebatan dia, nak menunjukkan keagungan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi, mengutuskan Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam berupa seorang manusia. Berupa seorang manusia dan seorang lelaki. Mari royak kepada kepada Maryam. Kejut Maryam. Ketika tu Maryam sedang beribadat kepada Allah. Duk beribadat, bersembunyi, bukan bersembunyi, berkhalwat sore-sore. Bahasa kita khalwat ni tak comel. Berkhalwat ni sebenarnya dia bersendirian, beribadat kepada Allah. Tiba-tiba dia tengok ada seorang lelaki, tak tahu mari mana. Kejut dia. Dia tak pernah setuh orang lelaki, tak pernah berapa. Tiba-tiba ada seorang lelaki muncul di hadapan dia. Maka dia kata lagu mana? Inni a'udzubika birrahman minka in kunta taqiyya. Cerita berkenaan dengan Nabi Maryam, yang berkenaan dengan Maryam ini, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ada surah Maryam.
Banyaklah kisah-kisah yang ada dalam tu berkenaan dengan Maryam. Maka bila dia tengok seorang lelaki lagu tu, maka dia kata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah daripada gangguan kamu, kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Dia tak tahu itu malaikat Jibril yang berupa jadi manusia. Bila dia tengok seorang lelaki, inni a'udzubika birrahmani minka, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kamu, in kunta taqiyya, sekiranya kalaulah engkau ini seorang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Jibril alaihi salam menenangkan Maryam. Jibril alaihi salam menenangkan Maryam dan menyampaikan berita kepada Maryam, berita yang luar biasa. Sambung ayat selepas pada tu. Nabi Maryam berlindung dengan lelaki tersebut, surah Maryam ayat 18. Maka Jibril royak pula sebab apa aku mari sini, surah yang sama ayat yang ke-19. Lagu mana? Qala innama ana rasulu rabbik li ahabba laki ghulaman zakiyya. Maka Jibril kata lagu mana? Dia kata, aku ni sesungguhnya, dia kata aku ni adalah pesuruh Tuhan kamu. Aku ni pesuruh Tuhan kamu untuk memberikan kamu seorang anak yang suci. Jibril kata aku mari ni sebagai rasul, sebagai utusan daripada Tuhan kamu, yakni Allah. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kamu seorang anak yang suci. Itu tujuan Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Maryam. Maka akhir sekali apa yang berlaku? Jibril alaihi salam telah meniupkan orang panggil di dalam baju dia itu Ruhul Amin, dan menyebabkan lahirlah Nabi Isa alaihi salam sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, iaitu thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Ni ada ayat berkait rapat dengan bagaimana Allah Ta'ala telah mengutuskan Jibril alaihi salam untuk meniupkan sesuatu ke dalam baju Maryam. Akhir sekali masuk ke dalam kemaluan dia, menyebabkan Maryam ini mengandung. Maryam ini mengandung, maka dipendekkan cerita, lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Itu cerita dia, bagaimana lahirnya Nabi Isa alaihi salam kerana Jibril bawa utusan, bawa perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melahirkan seorang rasul, iaitu bernama Isa. Isa ni pula bukan saja-saja nak letak nama, bukan saja-saja nak letak nama, tetapi Allah Ta'ala sebut bila lahirnya lelaki tadi, maka mungkin letak nama dia lagu mana? Ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam. Kena letak nama Isa alaihi salam, Al-Masih, Isa Al-Masih. Abang cerita lepas pada ni, kenapa dia panggil Al-Masih. Nama tu Allah Ta'ala royak dah. Apabila lahirnya bayi lelaki ni, maka mu jangan letak nama lain, mu letak nama Isa alaihi salam. Maka lahirlah Nabi Isa alaihi salam, dan Allah Ta'ala telah memberi orang panggil mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, iaitu lagu mana? Apabila lahirnya Nabi Isa alaihi salam, ada riwayat kata setahun selepas Jibril tiup dalam pakaian dia tu, setahun lepas pada tu lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi pendapat yang paling banyak
Lahir sebagaimana manusia biasalah. 9 bulan. Mengandung supaya biasa. Maka lahir supaya biasalah. Bila lahir, maka Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia bercakap. Boleh kecek. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni kecek. Sebagaimana dalam surah Maryam juga. Ayat 30. Lagu mana Nabi Isa kecek? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberikan aku kitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Daripada kecil lagi Allah Ta'ala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam supaya boleh kecek. Ini kelebihan dan juga mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa. Bukan setakat tu saja. Disebut dalam Al-Quran, antara mukjizat selain daripada Nabi Isa ni kecek daripada bayi lagi, dia ni boleh mencipta burung daripada tanah liat. Tanah liat dia boleh ciptakan burung. Dia boleh menyembuhkan penyakit. Dan dia boleh menghidupkan orang mati. Ni dengan izin Allah Ta'ala berlaku. Ni kehebatan Nabi Isa alaihi salam yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Nak tunjuk kenapa mukjizat ni ada. Nak menunjukkan bahawasanya Nabi Isa alaihi salam ini seorang Rasul. Seorang Rasul, dan Allah Ta'ala telah membersihkan Nabi Isa, telah membersihkan orang panggil Maryam itu sendiri daripada pelbagai tuduhan Bani Israel pada masa itu kepada dia. Bayilah, tak ada suami, tiba-tiba Nabi Isa lahir. Gapa dia ada dalam kepala otak manusia pada masa itu? Macam-macam tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Allah Ta'ala telah membersihkan Nabi Isa dan juga mak dia melalui ayat-ayat Al-Quran yang disebut khususnya dalam surah Maryam. Itu yang pertama yang kita kena tahu berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, bila kita sebut tentang Nabi Isa alaihi salam, maka ia berkait rapat dengan pegangan orang-orang Kristian terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ni kekeliruan yang kita kena jelas dalam masyarakat kita supaya kita jangan peling. Supaya kita jangan peling dengan pegangan puak-puak Kristian. Puak-puak Kristian ini dia berpegang dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam ni. Dia berpegang, tapi banyak perkara-perkara yang menyeleweng daripada pegangan tadi. Dia percaya Nabi Isa ni lahir, tapi menyebabkan benda-benda lain jadi mengarut. Sebab itulah dalam agama Kristian, dalam pegangan Kristian, dia panggil apa? Dia panggil Trinity. Trinity ni dia ada 3 Tuhan. Dalam agama Kristian ni dia ada 3 Tuhan. Yang pertama dia panggil Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ni Allah. Yang kedua dia panggil Tuhan Anak. Tuhan Anak ni adalah Isa, Nabi Isa itulah. Yang ketiga dia panggil Tuhan Ruhul Kudus, iaitu merujuk kepada Jibril alaihi salam. Ni pegangan orang-orang Kristian yang ada pada hari ini. Dia panggil Trinity. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, lepas tu Tuhan Anak, dan juga Tuhan Ruhul Kudus. Yang menjadi masalah kepada pegangan Kristian pada hari ini, hak Trinity itu salah dah. Dia panggil Nabi Isa alaihi salam ini, dia tak panggil Nabi Isa, dia panggil Jesus. Dia panggil Jesus. Jesus Christ. Ni panggilan pok-pok Kristian kepada Nabi Isa alaihi salam. Ni mengarut belakang ni.
Dia mengarut seolah-olah Nabi Isa ini pegangan dia telah mati di salib. Bagi dia Nabi Isa alaihi salam telah mati di salib. Kerana apa mati di salib? Bagi dia kerana apa? Kerana nak balas dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi Isa, iaitu gapo? Iaitu mok dia tu. Tak ada ayah tiba-tiba melahirkan Nabi Isa, maka sebagai orang panggil balasan dengan apa yang dilakukan oleh mok dia ni, maka dia telah disalib. Sedangkan benda-benda tadi itu tak betul belaka. Pegangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Isa alaihi salam ini diangkat ke langit. Diangkat ke langit, hidup di atas langit ni. Hayyun, Nabi Isa ni hidup dan akan diturunkan apabila berlakunya kiamat. Tanda-tanda besar akan berlakunya kiamat, antaranya nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Isa ni turun, maka itu tanda-tanda menunjukkan bahawasanya kiamat hampir berlaku. Tanda-tanda kiamat hampir berlaku, antaranya gapo? Nuzulu Isa bin Maryam. Bila Nabi Isa turun, gapo dia Nabi Isa buat? Yang pertama, dia akan bunuh Dajjal. Yang kedua, dia akan menegakkan keadilan. Yang ketiga, dia akan mematuhkan salib dia dan membetulkan semua akidah-akidah yang menyimpang. Akhir sekali, dia akan menjadi pengikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu Nabi Isa dia diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Pegangan orang Kristian lagu mana? Pegangan orang Kristian, dia kata Nabi Isa ni telah dibunuh. Betul bagi dia. Kerana apa? Memang Nabi Isa dibunuh. Tetapi Allah Ta'ala telah menyerupakan seorang lelaki ataupun seorang pengikut dia bernama Yahuda dengan muka serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dia tengok secara zahir serupa Nabi Isa, sedangkan Allah Ta'ala samakan muka Yahuda tu dengan muka Nabi Isa. Dia igak Nabi Isa bagi dia, maka dia salib sebagaimana yang ada dalam gereja-gereja dalam agama Kristian. Sedangkan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa alaihi salam telah angkat ke langit. Jadi pokok dia ni percaya sungguh bahawasanya Nabi Isa ini telah dibunuh, Nabi Isa telah ditangkap dan telah disalib. Cerita ni mari mana? Daripada kitab mereka lah, kitab Injil. Kitab Injil yang ada pada hari ini cerita berkenaan dengan Nabi Isa telah disalib dan telah dibunuh dan disalib. Mari mana? Cerita-cerita daripada kitab-kitab Injil mereka. Bila kita tengok perbahasan yang panjang berkenaan dengan Injil ini, disebut dalam perbahasan ulama-ulama lah, Injil original ni tak ada dah hari ni. Injil ataupun Taurat sebenar ni tak ada dah. Tak usah nak carilah, tak ada. Cuma ada Injil ataupun dalam bahasa yang tepat dia panggil gospel. Gospel ni bagi ulama, gospel ni lain, Injil ni lain. Injil ni hak asal. Manakala gospel ini adalah orang panggil Injil juga, tapi Injil yang telah diubah suai oleh pendeta-pendeta mereka dan juga padri-padri mereka. Jadi banyak gospel ni, banyak yang ada dalam agama Kristian, dalam pegangan Kristian. Maka banyak-banyak yang ada tu, ada satu gospel yang bernama Barnabas. Gospel ni bernama Barnabas. Dia pelik sikit. Sebab apa pelik? Dia sebut dalam gospel tersebut, dalam gospel Barnabas, dia kata lagu mana? Dia kata Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit
dan tidak dibunuh sebagaimana dalam gospel-gospel yang lain. Orang panggil duduk berkidah sama-sama dia. Sebab gospel dia ni, Injil dia ni banyak. Ada yang diiktiraf oleh gereja dia, ada yang tidak diiktiraf oleh gereja dia. Macam-macam ada. Jadi menyebabkan pok-pok Kristian, pok-pok gereja ni, dia tidak mengiktiraf orang panggil gospel Barnabas ni. Sebab apa? Sebab tak sama dengan gospel-gospel hak lain. Hak kata Nabi Isa ini telah dibunuh. Maka dia tolak Barnabas. Dia tolak Barnabas ni sebab apa? Barnabas ni pelik pada orang. Sebab apa? Sebab dia tak royak. Dia tidak iktiraf. Dia tak royak Nabi Isa ini dibunuh. Tetapi dia kata Nabi Isa ini diangkat ke langit. Jadi sebab itulah adalah salah pegangan kita, akidah kita adalah salah kalau kita nak kata Nabi Isa itu adalah Jesus Christ. Tak betul. Isa adalah Jesus, Jesus adalah Nabi Isa, itu adalah tak betul. Ini disebut dalam kajian-kajian ulama. Kalau kita kata Nabi Isa itu adalah Jesus, Jesus itu adalah Nabi Isa, itu kenyataan ataupun penyataan yang tidak betul. Kerana Jesus Christ itu lain, Nabi Isa alaihi salam itu lain. Dua orang yang berbeza. Tapi ada golongan-golongan yang bagi dia nak menarik orang-orang Kristian supaya dekat dengan Islam. Dia kata lagu mana? Dia kata Jesus ialah Nabi, ialah Nabi Isa, Isa adalah Jesus. Tu cara dakwah yang tidak betul dan mengelirukan. Sebab tu kalau kita ingat dulu, ada usaha-usaha yang nak tukar lafaz God kepada Allah. Dalam Injil mereka, dia nak tukar God kepada Allah. Dia nak tukar. Tapi alhamdulillah kerajaan kita, Kementerian Dalam Negeri pada masa tu tak benar. Mana boleh tukar lafaz God kepada Allah kerana berbeza maksud lain. Dia nak royaknya Allah Ta'ala ni adalah God, God ini adalah Allah. Sedangkan dua tu perkara yang berbeza. Bagi dia God ni kat Trinity lah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Qudus. Sedangkan kita Allah ini adalah Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana boleh samakan Allah dengan God, God dengan Allah? Akhir sekali tak berjaya. Dia nak tukar lafaz God dalam Injil itu kepada Allah, kita tak benar. Sebab apa? Sebab tadilah boleh mengelirukan orang Islam, boleh menyebabkan berlakunya masalah dalam akidah kita. Sebab tu berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam ini, kita kena faham molek apa yang dipercayai oleh golongan-golongan Kristian, apa yang disebut oleh golongan-golongan Kristian ini adalah tidak betul berlaku. Walaupun mereka kata macam-macam, walaupun mereka mengaku bahawa Nabi Isa ni adalah pokok dia, tetapi rupa-rupanya ada benda yang boleh mengelirukan orang-orang yang beriman kepada Allah, iaitu apa? Mereka kata Jesus ini, mereka kata Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang yang memahami akidah yang sebenar, maka kita kena bersihkan daripada kefahaman seperti ini, supaya kita tidak keliru apabila berhadapan dengan golongan-golongan kata Nabi Isa adalah Jesus, Jesus adalah Nabi Isa. Itu adalah kenyataan yang tidak betul. Okey, kita masuk akhir sekali, iaitu nombor 5, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penamat nabi-nabi dan rasul-rasul, baginda bapa segala rahmat bagi sekalian alam, bapa alamiyatu islamiyah, bapa iktisadiyah islamiyah. Iktisad ni ekonomi,
Alamiyah ni maknanya semesta alam. Bapa daulah, yakni siasah Islamiyah. Dan bapa ijtimaiyah Islamiyah. Ijtimaiyah ni kemasyarakatan. Baginda adalah himpunan dari sifat-sifat terpuji yang ada pada rasul-rasul yang lain. Jadi kita faham daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, baginda adalah segala-gala. Duduk di batai tubuh Nabi ni ada belaka. Alamiyah Islamiyah, iktisadiyah Islamiyah, siasah Islamiyah, ijtimaiyah Islamiyah. Duduk situ belaka. Nak cerita, nak kaji bab ekonomi, maka kajilah sirah nabawiyah. Kalau nak kaji bab politik Islam, kajilah sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau nak kaji bab kemasyarakatan, kajilah sirah nabawiyah. Duduk situ belaka. Nak tengok akhlak-akhlak terpuji pun situ belaka. Ni kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi penamat kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Jadi kita kena beruntung. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini kena beruntung. Kena rasa beruntung. Kerana Nabi kita ni adalah menjadi pakar rujuk dalam semua perkara yang ada atas dunia pada hari ini. Dalam semua bab. Tak ninggal walaupun satu perkara, segala-gala ada dalam diri Nabi, dalam orang panggil perangai Nabi, akhlak Nabi. Sama ada dalam bidang pentadbiran, bidang politik, bidang ekonomi dan juga sebagainya, ada dalam batin tubuh Nabi. Sebab itulah ulama-ulama buat kajian. Ulama-ulama karya kitab, tulis kitab pasal politik Nabi, pasal ekonomi Nabi, pasal kemasyarakatan Nabi. Ada belakang. Sebab itulah sumber rujukan dalam agama kita selain pada Al-Quran adalah As-Sunnah. Sunnah ni huwa gapo kita belajar dalam ilmu usul, orang panggil mustalah hadis. Bila kita sebut as-sunnatu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Kita belajar dalam ilmu mustalah hadis. Hadis tu hadilah ilmu mustalah hadis. Bila sebut tentang hadis, bila sebut tentang sunnah, sunnah ni gapo? Ma udhifa, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gapo dia? Ma tu. Kalau kita ngaji nahwu, bayan kepada ma. Ma tu gapo ma? Sesuatu tu gapo? Min qaulin. Dia terai pula. Sesuatu tu gapo? Iaitu daripada qaulin, daripada percakapan Nabi. Au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi. Au taqririn, ataupun pengakuan Nabi. Kalau kita ngaji dalam kitab, takrir ni perbuatan kita faham, percakapan kita faham. Takrir lagu mana? Pengakuan daripada Nabi. Kita baca dalam kitab-kitab turah, contoh takrir dalam bab ni, iaitu apa dia? Apabila sahabat-sahabat Nabi duduk di padang pasir, dia makan dhab. Dia makan sejenis binatang dhab. Nak mudah faham kak, supa bewok. Tapi tidak bewok, supa bewok. Lepas ni nya punggah, nya pitah bewok makan nyanyi. Supa bewok, tapi bukan bewok. Nabi tak makan. Nabi tengok sahabat-sahabat makan, Nabi tak makan. Nabi tak makan, Nabi tak lari, Nabi tak kata gapo. Nabi tengok sahabat-sahabat makan, tu masuk takrir. Nabi mengakui, walaupun Nabi tak makan, Nabi tak lari, Nabi tak suruh, benda tu adalah halal. Tu takrir. Maka apa yang ada dalam hidup Nabi ni, semua itu adalah sunnah. Bayangkan, Nabi hidup 92 tahun. Sunnah Nabi ni banyak, 92 tahun. Daripada percakapan Nabi. Percakapan Nabi ni, qala an-nabiyyu, qala Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sahih orang panggil Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Ada kata sunnah sitah, ada sunan asyarah. Tu qaul.
orang panggil percakapan Nabi. Jangan pula kita tinggal perbuatan Nabi pun juga ala sunnah Nabi. Bayarlah adik kakak. Setiap pergerakan Nabi selama 92 tahun itu juga dikatakan sunnah. Hak Nabi buat, Nabi tak kecek hak Nabi buat. Oh, banyak kara Nabi buat. Sebab itulah nak membid'ahkan sesuatu perkara, kita kata bid'ah dalalah, tak ada zaman Nabi, tak ada macam-macam, bukan mudah. Kerana ia kena merujuk kepada perbuatan Nabi itu. Ada ke tak? Nak kata bid'ah dalalah ni, Nabi tak kata, Nabi tak buat, bolehlah kata bid'ah dalalah. Tapi selagi mana dia tidak bertentangan dengan sunnah fi'liyah, dengan sunnah qauliyah, maka kita tidak akan kata ianya bid'ah, tetapi ianya adalah bid'ah hasanah. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia. Bayarlah 92 tahun. Hak kita tahu tu sikit je. Tahu tu lagu mana? Sebab riwayat daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam rumah Nabi, kita tahu tak gapo Nabi buat dalam rumah dia? Nabi bersugi, Nabi ambil wudu, Nabi tidur lagu mana, Nabi makan lagu mana. Kita nak tahu mana benda tu? Aisyah tengok. Isteri Nabi meriwayatkan hadis. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alah Nabi ni buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni, buat. Tahu mana? Aisyah tolong cerita kita. Sebab tu nak ayat sunnah ni banyak perkara. Banyak benda yang boleh melibatkan sunnah. Kita jangan rasa mudah-mudah. Benda ni Nabi tak royak, kita pun bid'ah lalu. Bid'ah dalalah dah. Apa? Nabi tak buat. Jangan duk bergaduh royak lagu tu. Lagu mana pula sunnah fi'liyah Nabi? Bertetangga pula dengan Quran kedak, bertetangga kedak dengan usul-usul syariat, bertetangga kedak. Banyak kara. Nak boleh sapa bid'ah dalalah ni, oh banyak kara. Nak boleh royak bid'ah dalalah ni bukan benda yang mudah. Kena tengok banyak perkara, kena tengok pelbagai sudut. Sebab tu kita belajar saat ni, segala-gala duduk dengan Nabi. Ekonomi Nabi, politik Nabi. Ni kita nak masuk, orang panggil bulan Rejab. Lepas tu pula masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Maka kita tengok bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ibadat Nabi dan juga sebagainya merujuk kepada akhlak dan juga sifat yang terpuji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah kita rasa bersyukur banyak-banyak kepada Allah kerana adanya ulama-ulama, adanya orang-orang alim cerita kepada kita, Nabi ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Bermula daripada dalam rumah dia, dalam masyarakat dia dan juga sebagainya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad kena jadikan role model. Role model dari bukan bab ibadat saja. Kita belajar saat ni nak jadikan Nabi sebagai role model kita bukan dalam bab ibadat semata-mata, tapi dalam semua perkara. Kalau nak menego, kena nego cara Nabi. Kalau nak berpolitik cara Nabi. Kalau nak berijtimaiyah, nak bermasyarakat, ikut cara Nabi. Jangan bab ibadat je ambil bab Nabi. Jangan bab ibadat ikut Nabi. Tapi dalam bab-bab lain, kalau nego riba, tipu orang. Dalam bab politik, duk ikut orang kafir, duk ikut orang jahil, duk ikut Nabi. Dalam bab masyarakat, tak cara. Tak betul. Sebab dia kata dah sini, bila nak ikut Nabi, Nabi ni segala-gala. Alamiyahnya dia, iktisadiyahnya dia, politiknya dia, ijtimaiyah dia, segala-gala. Barulah kita ni betul-betul mengikut apa yang dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukuplah setakat tu dulu, sedang molek kita perhabis orang panggil penjelasan Rasul-Rasul Ulul Azmi nombor 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Dan insya-Allah lah tahun depan kita masuk tajuk yang barulah insya-Allah, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Rasul.